Daripada ujian darah tu dia boleh tahu buah pinggang punya function tinggal 8%. Betul. Biasanya kalau nak bagi makan ubat, bacaan darah tu turun boleh balik kan. Tapi dia punya SOP dia bila kita punya BP tinggi ni, kita akan ditahan dekat emergency dan doktor akan ambil darah. Selain daripada dia akan ambil BP, dia akan ambil darah jugalah. So ambil darah ni usually dia dalam 2 jam jugalah nak tunggu result. So selepas 2 jam saya menunggu keputusan darah itulah yang doktor tu bagi tahu saya lah. Dia tanya macam saya tak boleh nak lepaskan awak lagi. Okey. Sebab bacaan darah you teruk. Dia cakap macam tu je dulu. Okey. So saya tanyalah bahagian mana yang teruk. Dia kata macam you punya buah pinggang ni dah tinggal 8%. Oh, masa tu dia bagi tahu. Masa tu dia bagi tahu. Daripada ujian darah tu dia boleh tahu buah pinggang punya function tinggal 8%. Betul. Okey. So dalam ujian darah ni ada beberapa orang kata bacaan yang ada, salah satu daripadanya adalah fungsi buah pinggang lah. Betul lah. Kita akan tengok dia punya bacaan tu. Bila doktor bagi tahu, itu first time lah saya dengar benda tu. Sebelum ni saya tak pernah ada isu. Sebab saya memang derma darah setiap tahun. Okey. So saya tahu keadaan darah saya okey. Memang every year saya tak pernah miss untuk derma darah. So tiba-tiba tahun ni je dia dapat result darah yang macam tu lah. So bila the moment doktor kata tak okey, doktor kata memang dia tak boleh nak bagi balik lah. Okey. So you mulai daripada saat tu you duduk di hospital lah. Saya duduk kat hospital. Apa yang doktor buat? Doktor nak test apa lagi? Nak confirmkan apa lagi? Boleh tak Ros share? So apa yang saya boleh share bila let's say lah macam dalam saya punya case, bila kita punya bacaan buah pinggang ni bawah 10, maksudnya dah stage 5 kan. Kita punya sakit buah pinggang ni, ada beberapa ujian yang doktor kena buat sebab doktor kena tahu apa punca. Okey. So sebenarnya walaupun saya ni doktor dah sahkan stage 5, doktor sebenarnya tak dapat satu kata putus dekat punca sakit saya. Okey. The closest things yang doktor tu boleh kata punca is darah tinggi. Okey, so darah tinggi tu punca lah. Punca buah pinggang tu. Punca kepada buah pinggang menjadi tu. Itu yang rosak macam tu lah. Okey, setakat ni itulah. Setakat ni tu. Ketika itu pun samalah diagnosis dia. Ketika betul. Sekiranya so masa saya masuk tu, doktor kena buat semua jenis diagnosis lah. Betul. Nak kenal pasti. Betul. Adakah darah tinggi atau ada benda lain? I see. So ambil darah tu dah buat. Lepas tu saya ada buat echocardiogram. Saya nak cek bahagian jantung. Saya ada buat X-ray untuk cek tulang. Saya ada buat MRI juga. So MRI tu ada buat dekat bawah ada, dekat atas pun ada lah. Sebab dia cek bahagian otak juga. Dia kira macam lebih kurang full scan lah dia buat. Benda tu makan beberapa hari lah. Sebab kita tak boleh nak buat semua dalam masa sehari kan, tak sempat kan. Dan pada masa yang sama, ujian darah ni saya buat setiap hari. Setiap hari 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Masa tu makan macam biasa? Makanan dia panggil renal diet lah. Makanan yang kurang garam. I see. Dan dia tak ada susu sangat. Kerana yang base di susu tak dikurangkan lah. Sebab keadaan buah pinggang tu lah. Keadaan buah pinggang. Dan bila buah pinggang ni gagal, kita kena jaga gula jugalah. Waktu tu pun dia cek gula setiap hari. Setakat tu tak ada masalah lah gula. So, apa yang berlaku lagi masa